Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang saya muliakan, pada hari raya ini menjadi kebiasaan kepada kebanyakan umat Islam di Malaysia dan juga selain daripada Malaysia lah, iaitu mereka selain daripada menziarahi sanak saudara, dan mereka juga tidak lupa untuk menziarah kubur ibu bapa mereka, kawan keluarga mereka pada hari raya. Masalah yang kita nak bincangkan pada kali ini ialah amalan yang biasa kita lakukan ini telah dicabar ataupun telah dipertikaikan oleh sebahagian daripada masyarakat kita lah, yang mengatakan bahawa tidak ada sunnahnya, iaitu amalan bid'ah apabila kita pergi menziarahi kubur pada hari raya. Kerana hari raya ini adalah hari untuk kita bergembira, untuk kita menziarahi untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Maka dengan itulah eloklah kita memperjelaskan tentang hukum iaitu menziarah kubur pada hari raya ini. Apa yang kita bincangkan ini adalah untuk meletakkan amalan yang dibuat oleh masyarakat kita ini tidaklah bersanggah dengan syarak. Kerana menziarah kubur ini mempunyai banyak hikmahnya. Antaranya untuk mengingatkan tentang akhirat, menjadikan hati kita tidak terlalu cinta kepada dunia yang fana ini, dan dia boleh melembutkan hati yang keras. Dan juga dengan apabila kita menziarahi kubur, kita boleh mencegah, insya-Allah boleh mencegah daripada melakukan kemaksiatan. Kerana ada satu hadis yang menyebut tentang hal ini, yang mana Rasulullah SAW bersabda daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zuru al-qubur fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Yani riwayat daripada Imam Ahmad dan Muslim, yang maksudnya daripada sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, ziarahilah kubur kerana ia mengingatkan kamu kepada akhirat. Hadis ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan Muslim. Memang ada sebelum ini baginda SAW melarang untuk menziarahi kubur. Kemudian selepas itu Rasulullah pula menyuruh atau menggalakkan orang menziarahi kubur, sebagaimana hadis yang kita bincang tadi. Antara hadis yang melarangnya sebelum ini ialah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur summa badali annaha turikul qulub wa tudmi'ul ain fazuruha wa la taqulu hujran. Yang maksudnya, aku dulu, sabda Rasulullah SAW, aku dulu melarang kamu menziarah kubur. Kemudian aku diberi ilham bahawa ziarah kubur ini melembutkan hati, menitiskan air mata, maka ziarahlah kubur. Tetapi janganlah kamu berkata perkara-perkara yang batil, iaitu yang sia-sia. Maka dengan itu dapatlah kita memahami tentang menziarah kubur ini adalah satu hikmah yang amat memberi faedah kepada kita dan kepada si mati juga. Lebih-lebih lagi pada hari raya ini. Ini kerana apabila kita ziarah kubur, kita akan dapat menghubungkan silaturahim antara kita dengan orang yang telah meninggal dunia, khususnya ibu bapa kita. Walaupun mereka telah meninggal dunia, tetapi hubungan tetap ada dan mendekatkan lagi kita dengan mereka.
dengan kita datang serta membaca doa supaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah mengampunkan dosa-dosa ibu bapa kita, kaum kerabat kita yang telah meninggal dunia. Tetapi hendaklah kita menjaga adab-adab untuk apabila kita menziarah kubur, khususnya janganlah kita bercakap sesuatu percakapan yang sia-sia atau memeratap. Iaitu meratap itu maksudnya menangis dengan melaungkan ataupun menyebut dengan melaungkan suara yang menguraskan suara. Itulah yang dilarang oleh agama kita. Hadis yang menceritakan Rasulullah SAW mengharapkan sahabat-sahabatnya datang untuk ziarah makam Rasulullah SAW. Mana kita tahu satu hadis yang menceritakan tentang Rasulullah sendiri mengharapkan supaya sahabat-sahabatnya datang menziarahi makamnya. Apatah lagi, dah tentulah ibu bapa kita mengharapkan juga supaya kita juga datang untuk menziarahi mereka. Ceritanya ialah berkaitan dengan yang mana sahabat Rasulullah bernama Bilal radhiyallahu anhu, selepas kewafatan Rasulullah SAW, beliau pergi berhijrah ke Syam kerana dia pernah berkata, aku tidak sanggup untuk tinggal di Madinah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kerana setiap kali dia mengalunkan azan dan sampai kepada kalimah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia tidak dapat menangis, dia tak dapat menahan tangisannya hingga dia tidak dapat meneruskan azannya. Maka itulah sebabnya dia terpaksa mengambil satu jalan untuk dia menenangkan jiwa dia. Dia terus pergi berhijrah ke Syam. Setelah berapa lama dia berada di Syam, dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, yang mana Rasulullah bersabda, mengatakan kepadanya, mengapa jauh diri daripada aku, wahai Bilal, sampai masanya engkau menziarahi aku. Begitulah maksud di antara hadis Rasulullah SAW. Bilal pun terjaga dalam keadaan sedih. Lalu besoknya beliau menunggang kenderaan menuju ke Madinah. Sampai di makam Rasulullah, beliau menangis dan yatamarragu alaih. Yatamarragu maksudnya berguling-guling. Kalau kita tengok dalam terjemahan, maksud yatamarragu itu berguling-guling di tanah permakaman Nabi SAW. Dan begitu juga kalau kita lihat bahawa maksudnya yang kita nak ceritakan itu bahawa itulah, kalaulah Rasulullah SAW mengharapkan para sahabatnya untuk datang menziarahi makamnya, begitulah juga ibu bapa kita mengharapkan sangat anak-anak dan ahli keluarganya menziarahi mereka pada hari raya ini. Daripada hadis ini juga kita boleh faham bahawa membersihkan kubur, mengusap atau serta memegang batu nisan dan sebagainya tidak mengapa. Kerana kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Bilal itu, sehingga tamarrahu alaihi ini, sehingga menggulingkan badannya di permakaman, lebih besar lagi lah. Kalau kita lihat dalam kitab Umdatul Qari' syarah Sahih Al-Bukhari lil Aini, dan juga tafsir Al-Qurtubi yang menyebut tentang tafsir surah An-Nisa ayat ke-64, yang mana diriwayatkan oleh Abu Sadiq daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki Arab Badui telah datang kepada kami selepas 3 hari permakaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila dia sampai ke permakaman itu, dia merebahkan dirinya di atas permakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun ada juga mana kita yang pentingnya biasanya kita pergi ke kubur ibu bapa kita biasanya kita memegang nisan, seolah-olah kita terasa kita tak dapat mengusik
memegang ibu bapa kita, tapi kita dapat sekurang-kurangnya dapat memegang batu nisan itu. Tapi bukanlah di satu galakan, bukanlah satu suruhan daripada syarak. Mana tidak, maksudnya tiada adalah larangan yang apabila kita melakukan seperti itu. Satu lagi hadis Rasulullah SAW menyebut tentang apabila kita pergi ke makam ataupun pergi ke perkuburan, kita sebenarnya diceritakan dalam hadis itu bahawa orang yang meninggal dunia itu, ibu bapa kita yang meninggal itu, tahu, sedar tentang apa yang siapa yang datang untuk menziarahinya. Sebagaimana hadis sahih Bukhari dan Muslim yang mana Rasulullah SAW bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi li'annahu liyasma'u hafqa ni'alihim idza sarafu. Maksudnya sesungguhnya apabila mayat diletakkan dalam kubur, dia akan mendengar bunyi tapak kasut mereka yang telah lari, mereka telah kembali, atau apabila mereka mengantar orang meninggal, kemudian selepas dibacakan talqin dan sebagainya dan berdoa, dan semua keluarga telah meninggalkan kubur itu, dan si mati, orang yang meninggal itu mendengar suara tapak kaki yang orang yang datang menziarahi di kubur, dan menyedari dan mendengar bunyi tapak kaki itu. Hadis ini menunjukkan bahawa si mayat ni masih boleh mendengar bunyi selepas dikebumikan, khususnya bunyi tapak kaki, tapak kasut orang yang meninggalkannya. Dan juga ada satu hadis Rasulullah SAW, iaitu Nabi pernah bercakap kepada mayat-mayat musyrikin yang terbunuh di perang Badar selepas 3 hari ditinggalkan. Nabi SAW bersabda dengan maksudnya, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar, iaitu Sayyidina Umar mendengar sabda Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mereka mendengar sedangkan mereka telah menjadi bangkai, telah mati? Baginda menjawab, demi Allah, nyawaku di tangan Allah SWT, kamu tidak lebih mendengar apa yang aku katakan berbanding dengan mereka. Tetapi mereka tidak mampu untuk menjawabnya. Maksudnya mereka yang mati itu dapat mendengar suara Rasulullah SAW, tapi mereka tidak menjawab. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar dia dilempar, mayatnya dilempar dan diheret ke Telaga Badar. Hadis ini adalah riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mengajar kita apabila kita pergi ke kubur, ibu bapa kita atau siapa-siapa saja, ke kubur orang Islam, Rasulullah mengajar supaya memberi salam, sebagaimana hadis Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, Rasulullah bersabda, apabila kita pergi ke kubur orang Islam, kita menyebut Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin wal muslimin wa yarhamukumullahu al-mustaqaddimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah lakumul lalahikun. Maksudnya sejahtera, salam sejahtera ke atas kamu, wahai penghuni-penghuni kubur dari kalangan orang mukmin dan orang muslim. Semoga Allah merahmati kamu yang telah pergi dahulu daripada kami dan yang datang kemudian, dan sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusuli kamu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa memberi salam kepada penghuni kubur dan mereka akan menjawab salam, itu maksudnya. Dalam hadis yang satu lagi menyebut daripada Abdul Barri, yang mana Rasulullah SAW bersabda, rajulun yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifu fi dunya fayasallimu alayhi illa raddallahu alayhi ruhahu hatta yuradda alayhi salam. Maksudnya tidak ada seorang lelaki yang melintasi kubur, berada di kubur, seseorang yang pernah dikenali di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah akan mengembalikan roh orang itu kemudian sehingga dia membalas salam tersebut. Tapi kita saja tidak mendengar. Ada soalan yang telah dikemukakan kepada Jabatan Mufti Mesir, Darul Ifta' Mesir,
yang mana bertanya, adakah si mati merasa kehadiran orang yang menziarahinya apabila dia memberi salam? Jawapannya, Jabatan Mufti atau Mufti Mesir menyebut, ya, betul, si mati merasa mengetahui kehadiran orang yang menziarahinya dan memberi salam kepadanya. Maka dengan itu amat eloklah, amat baiklah kalau kita datang untuk ziarah ibu bapa kita, khususnya pada hari raya ini. Si mati maksudnya akan membalas salam dan merasa tenang dan gembira dengannya, mengikut cara kehidupan di alam barzah lah. Gembira tidaklah seperti sebagaimana kita gembira di dunia, ada perbezaannya lah. Begitulah, kalau begitu maka adalah sesuatu yang sangat menyedihkan kepada si mati kalau anak-anak mereka tidak menziarahi mereka, kaum keluarga mereka tidak menziarahi mereka. Begitu juga Darul Ifta Mesir mengatakan, Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Ruh, para salaf telah sepakat tentang hal ini. Para salaf salih, iaitu orang Islam yang hidup di zaman Rasulullah, di zaman sahabat dan selepas sahabat, meriwayatkan bahawa si mati yang mengenali orang yang menziarahinya di waktu hidupnya akan merasa gembira. Dan lebih lagi kita anak-anak dan sisi keluarga yang datang menziarahi mereka, mereka lebih lagi bergembira kalau kita datang dengan menghadiahkan kepada mereka bacaan Al-Quran seperti surah Yasin, surah Muluk dan lain-lain ayat daripada Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita mendoakan supaya mereka diampunkan oleh Allah akan dosa mereka. Maka dengan itu tidak ada halangan dan tidak haram dari sudut syarak untuk kita dan orang ramai, mana kita bersama-sama kalau keluarga berkumpul membaca Quran, atau kalau kita boleh khatam Al-Quran. Ini merupakan amal soleh yang dihadiahkan kepada si mati. Sama ada amalan kita ni kita buat di saat kematiannya atau selepas kematiannya. Sama ada kita baca Quran di rumah, di masjid, di kubur dan di mana-mana saja. Maknanya maksudnya amalan kita ini diterima dan sampai kepada si mati. Terdapat banyak hadis berkaitan dengan perkara ini. Antaranya hadis Iqra'ul Yasin ala mautakum, bacalah Yasin untuk orang yang mati di kalangan kamu. Hadis riwayat daripada Ahmad. Hadis ini merangkumi keadaan ketika sama ada kita membaca Yasin sebelum ataupun selepas kematiannya. Ramai ulama telah menulis berkenaan dengan isu ni. Antaranya Imam Al-Khalal Al-Hanafi dan Al-Hafiz Syamsuddin Al-Muqaddasi Al-Hambali, dan juga Sayyid Abdullah Al-Ghamari. Bahkan sebahagian besar menyatakan ijma' ulama', bukannya beberapa ulama', keseluruhan ulama' tentang membolehkan untuk kita membaca Al-Quran, berdoa kepada si mati, sama ada di kubur atau di mana-mana. Maka membaca Al-Quran untuk si mati, sama ada ketika saat kematiannya atau selepasnya, di rumah, di masjid, di kubur dan di mana saja, di pejabat semasa kemudian dan selepasnya, semuanya adalah dibenarkan mengikut syarak dan tidak haram. Dan kita jangan melarang orang untuk pergi ke kubur. Itu tajuk yang kita nak bincangkan. Menurut ijma' para ulama' daripada Syekh Dardir radhiyallahu anhu, ulama' terkemudian mutaakhirin ini berpendapat bahawa tidak mengapa membaca Al-Quran, berzikir serta menghadiahkan pahalanya kepada si mati, dan si mati akan dapat pahala insya-Allah. Kemudian tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Asyarah Al-Kabir dalam bab ziarah kubur. Maka riwayat dari Anas menyatakan, sesiapa yang memasuki tanah perkuburan lalu membaca surah Yasin padanya di dalam kuburan itu, maka Allah akan meringankan azab mereka pada hari itu, dan dia akan memperoleh pahala sebanyak bilangan mereka. Adapun bacaan kita, hendaklah kita menyebut Allah maj'al sawaba misla sawabi ma qara'tu li fulan. Maksudnya, ya Allah, sampaikanlah bacaan aku ni, pahala bacaan aku ni kepada si mati. Sebut ibu bapa kita. Itu di antara cara untuk supaya bacaan kita ini sampai kepada si mati. Ya Allah, jadikanlah pahala bacaan yang telah aku baca ini untuk si fulan.
Itu maksudnya kalau kita membaca Yasin, kita sebut begini supaya pahala bacaan itu sampai kepada si mati. Yang jelas berdasarkan kajian terhadap para ulama dalam perkara ini, bahawa si mati mengetahui siapa yang mendoakannya, kerana pahala doa itu sampai kepadanya dan memberi manfaat kepadanya. Oleh itu Al-Baihaqi, Imam Al-Baqi, Al-Bazzar meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku memperolehi darjat ini? Maka katakan kepadanya, dengan doa anakku untukmu. Mana banyak lagi kalau kita nak memperkatakan perkara ini. Hadis daripada At-Tabari, Al-Munjam, Al-Kabir, Al-Baihaqi, Syu'ab, Ayub bin Nuhayk, Atha bin Rabah, antaranya Sya'ab menceritakan, aku mendengar Atha bin Abi Rabah, dan aku mendengar daripada Ibnu Umar berkata, dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu meninggal dunia, maka janganlah kamu menahannya, melamatkan pengebumiannya, dan segeralah uruskannya. Segerakanlah dia ke kubur, bacalah di sisi kepalanya surah Fatihah, dan di sisi kedua kakinya penutup surah Al-Baqarah. Dan ada riwayat mengatakan awal surah Baqarah dan akhir surah Baqarah, iaitu apa yang kita baca melalui tahlil tu. Kita baca tahlil, inilah yang disebut, inilah yang dipegang oleh ulama kita. Dan pandangan ulama dan mazhab Hanafi, sebagaimana ulama Hanafi mengatakan dalam Fatwa Al-Hindiyah, menganggap membaca Al-Quran di kubur selepas kemunian sebagai mustahab. Mereka menyarankan membaca ayat-ayat permulaan dan penutup surah Al-Baqarah. Begitu juga mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menyebut bahawa disunatkan membaca sebahagian Al-Quran di sisi kubur, dan jika tidak mampu menghatamkan, itu adalah lebih baik. Perintah syarak telah datang membaca Al-Quran adalah dalam bentuk umum, dan telah diketahui bahawa perintah dan bersifat umum ini meliputi semua tempat, waktu, individu dan keadaan. Maka tidak boleh kita membataskan, melarang perintah yang bentuk luas gini, umum gini, melainkan ada satu dalil. Mana jika tidak, ia dianggap bid'ah pula. Bukan orang tu mengatakan kita bid'ah, tetapi dia bid'ah, membuat sesuatu yang bercanggah dengan apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Oleh itu perintah membaca Quran secara umumnya merangkumi apa-apa sajalah surah seperti Al-Fatihah, Al-Waqi'ah, Yasin, Al-Muluk. Bahkan disunatkan khusus menganjurkan membaca Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka dengan itu bacalah surah Yasin ke atas orang yang mati. Mudah-mudahan apa yang kita sebut perkara ini ialah kita jangan sekali melarang orang untuk pergi ke kubur pada hari raya ini, khusus hari raya dan hari-hari yang lain selain pada hari raya ini. Mudah-mudahan apalan kita ini apalan yang direstui oleh Al-Quran dan syarak dan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Semudahan apa yang kita bincang beri taufik hidayah. Allah beri taufik hidayah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.